Emas bukan sahaja dijadikan sebagai aset simpanan individu, tetapi juga menjadi tonggak utama kestabilan kewangan sesebuah negara. Negara manakah yang menyimpan emas yang paling banyak di dunia? Amerika Syarikat memiliki hampir 8,130 tan emas dalam rizabnya, iaitu jumlah rizab emas yang terbesar di dunia. Seterusnya, Jerman berada di tempat kedua dengan lebih 3,350 tan, diikuti oleh negara-negara seperti Itali, Perancis dan Rusia. Negara China dan India, dua ekonomi terbesar Asia juga turut memiliki rizab emas yang sangat besar, melebihi 2,000 tan. Emas bukan sahaja tanda kekayaan tetapi juga sebagai pelindung nilai ketika ketidaktentuan ekonomi global yang mana ia berfungsi sebagai safe haven untuk menstabilkan nilai mata wang dan ekonomi negara. Jadi bila anda menyimpan emas, anda sebenarnya mengikut jejak langkah negara-negara hebat yang percaya pada nilai emas, iaitu emas adalah simpanan masa depan yang kukuh dan boleh dipercayai. Bagi yang ingin memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.